duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tuhanku, ampunilah daku, kasihanilah daku, perbaikilah daku, kurniakanlah daku rezeki, tunjukkanlah daku apiatkanlah daku, dan maafkanlah daku. Jumpa lagi tak? Kalau Jawi muka surat 23, iaitu perkara yang amalan-amalan sunat dalam semayang. Jadi di antara sunat-sunat hai'ah yang ke-15-nya, iaitulah membaca Rabbil Firli. Siapa yang tak baca Rabbil Firli dengan sengaja, makruh perbuatan itu, kerana menyalahi sunnah Nabi SAW. Dan dia kerugian, kelebihan yang amat banyak. Kerana siapa yang sengaja tidak berdoa, maka dia rugi besar lah.